Ibu bapa di sana, tahukah anda dua cara yang penting yang kita dapat lakukan kepada setiap anak-anak kita ketika mereka sedang menduduki atau sebelum menduduki peperiksaan? Apakah dua perkara tersebut? Satu adalah memberi keyakinan dengan mempertingkatkan keyakinan diri. Mempertingkatkan keyakinan diri, iaitu bagaimana? Dengan memberikan sokongan positif. You can do it. You are the best. You can do it. Do the good. Do the best. Memberikan positif impak yang lebih baik. Yang kedua adalah apa dia? Apa caranya? Tahukah anda para ibu bapa ketika mereka sedang mengambil exam? Iaitu elakkan belajar dari tidur lewat. Elakkan daripada tidur lewat, kerana tidur lewat akan menyebabkan esok harinya para pelajar untuk sukar berfokus terhadap subjek yang mereka duduki. Maka mereka rasa mengantuk. Maka ini akan menyebabkan kebanyakan para pelajar daripada menjawab soalan dengan betul. Maka kita pastikan bahawa setiap pelajar perlu tidur pada waktu. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk melayari atau menonton TikTok Live Cikgu Vijay pada setiap hari Selasa 7 petang.